100 gram emas untuk simpanan dana kecemasan. So apabila anda memiliki gold bar 100 gram yang bernilai sekitar 60,000, emas ni sebenarnya boleh menjadikan simpanan 12 bulan pendapatan bagi yang bergaji RM5,000. Ia bukan sekadar seketul emas tetapi benteng pertahanan yang memberikan ruang ternafas jika berlaku kecemasan kewangan. So ramai yang sudah kerja bertahun-tahun tetapi masih belum ada simpanan yang kukuh. Bukan kerana tak mampu tetapi kerana simpanan dalam bentuk tunai sentiasa terdedah kepada perbelanjaan. So duit dalam bank mudah diakses, mudah dibelanjakan dan cepat bocor tanpa kita sedar pun. Sebab itulah matlamat pertama yang realistik ialah membina simpanan 100 gram emas pertama. So bila matlamat dah jelas, proses menabung akan menjadi lebih mudah. So emas mempunyai satu sifat yang mana ia diciptakan untuk disimpan dan bukan dibelanjakan. So bila emas berada dalam tangan, anda tidak melihat angka, anda hanya melihat gram. So gram itu jarang sekali terkeluar kecuali bila benar-benar diperlukan. So anda boleh mula menabung serendah RM100 saja melalui akaun emas Gap. So sedikit demi sedikit gram mula terkumpul. So 5 gram menjadi 10 gram dan akhirnya capai 100 gram pertama. So apabila cukup, anda boleh keluarkan gold bar fizikal dan simpan sebagai aset sebenar di rumah. Pilihan saiz untuk sangat fleksibel dari 0.5 gram hinggalah gold bar 1 kilogram bergantung kepada kemampuan dan strategi kewangan masing-masing. So bagi yang berminat untuk mulakan simpanan dalam bentuk emas macam ni bersama yang Public Gold, anda boleh kontak saya akan bimbing anda dan caranya langkah-langkah simpan emas yang terbaik untuk anda. Okey, kontak saya sekarang.